Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang puteri yang bernama Puteri Melati yang sangat mencintai keindahan alam semula jadi. Namun, daripada sekian banyak tempat yang indah, hanya satu yang sering mencuri perhatiannya, iaitu hutan larangan. Dalam kita sering mendengar kicauan burung dari arah hutan itu. Hati beta berasa sungguh gembira. Beta ingin sekali ke hutan itu. Pasti indah bukan? Ampun tuanku, hutan itu berbahaya. Banyak ciptaan yang berlaku di sana tuanku. Beta tidak gentar akan hal itu. Justru hutan itu untuk kita hargai, bukan untuk kita takuti. Patik hanya bimbang akan keselamatan Tuan Puteri sahaja. Jangan risau, beta hanya ingin melihat sekeliling, bukan berniat untuk merosakkannya. Lalu, langkah demi langkah, Puteri Melati pun memasuki hutan larangan tanpa mengetahui bahaya yang sedang menanti. Melati, siapakah dengan kamu berdua ni? Ampun, beta hanya ingin melihat keindahan hutan ini. Keindahan? Semuanya makin hilang. Semuanya kerana perbuatan manusia seperti kamu. Tidak, kami tidak punya jahat. Bohong! Semua manusia berkata begitu. Tetapi pada akhirnya semuanya sama. Siapakah kamu sebenarnya? Kami adalah penjaga sebenar hutan ini. Aku telah melihat bagaimana manusia seperti kamu memusnahkan hutan kami ini. Tapi biarlah, kamu kan berniat begitu. Diam! Kata-kata kau tidak bermakna lagi. Sebagai balasan, kau akan kehilangan suara kau buat selama-lamanya. Dengan ini, kau akan kehilangan suara kau. Tuanku! Kau, kalau nak selamat, jangan masuk urusan aku. Kemudian di istana, berita keberadaan puteri di hutan pun telah sampai ke pengetahuan Putera Arman. Ampun, tuanku. Pasti ada berita menggemparkan. Tuan Puteri dah disumpah oleh penyihir di hutan larangan itu. Apa? Puteri dah disumpah? Ya, Tuan Putera. Kita harus kembali ke hutan dengan segera. Tidak. Mereka tidak akan membiarkan perkara sebegini berlaku. Ayo. Puteri, apa yang telah berlaku kepadamu? Mengapa Puteri tidak bersuara? Tuanku, Puteri telah disumpah oleh penyihir itu. Penyihir, kembalikan semula suara Puteri kamu sekarang. Mengapa aku harus membuat demikian? Manusia seperti kamu semua telah lama menghancurkan hutan ini, tempat tinggal kami. Dan kamu semua tidak pernah menyesal dan merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan selama ini. Benar. Pohon kamu tebang, sungai pun dicemari. Takkan ada lagi. Takkan ada lagi kedamaian seperti dahulu. Mengapa kami tidak mengetahui semua ini? Puteri menangis, merayu sambil memberi isyarat tangan. Lihatlah, Puteri tidaklah bersalah. Janganlah saling menuduh dalam sesuatu yang tidak menjadi. Ampun tuanku, Patik telah tiba. Jika tuanku perintahkan, akan Patik segera bertindak. Hentikan. Jangan tambahkan kerosakan dengan kekerasan. Namun puteri kami telah disumpah. Hentikan. Kamu jangan keruhkan keadaan. Cukup. Kita tidak akan ke mana-mana jika saling menyalahkan. Itulah yang manusia cakap selama ini. Bercakap, berjanji, tapi tidak pernah berubah. Jika kata-kata dibiarkan, izinkan Patik bertindak. Panglima, turunkan senjata. Ini bukanlah jalan penyelesaian.
Puteri Melati pun bangun perlahan, berjalan ke tengah. Dia cuba untuk bersuara tetapi gagal. Dan dia pula jatuh melutut. Puteri! Puteri menggeleng, memberi isyarat supaya semua untuk berhenti bertengkar. Walaupun tanpa suara, Puteri Melati cuba menyampaikan sesuatu, bahawa kebencian tidak akan mengubah apa-apa. Puteri menyentuh tanah, kemudian menunjukkan ke arah pokok-pokok di sekeliling, tanda kasih sayangnya pada alam. Dahulu, hutan ini hidup, penuh dengan suara, penuh dengan harapan. Namun, saat manusia datang ke sini, mengambil dan menghancurkan segalanya. Dan aku hanya mampu melihat satu demi satu kerosakan yang dilakukan oleh manusia seperti kamu semua. Kami kehilangan tempat bergantung. Kehilangan semuanya. Jika benar kamu berbeza, buktikan. Jadi, apa yang perlu kami lakukan? Janji sahaja tidak pernah cukup. Jika kamu ikhlas, kamu semua harus pulihkan segala kerosakan yang kamu semua telah rosakkan selama ini. Pulihkan? Bagaimana? Tanah telah rosak. Air pun tercemar. Adakah sanggup kamu untuk memperbaikinya? Ya, betul sanggup. Sebagai bukti keikhlasan, Putera Arman dan Panglima pun memulakan usaha untuk memulihkan hutan itu semula. Lihat tuanku, mereka benar-benar berusaha. Puteri bangun perlahan, tersenyum walaupun masih tidak bersuara. Sudah lama kami tidak melihat manusia berbuat seperti ini. Mungkin kita masih ada harapan. Cukup, berhenti. Aku telah melihat keikhlasan kamu semua. Sumpahan ini akan aku tarik. Tetapi bukan kerana simpati, tetapi aku telah melihat kejujuran dan keikhlasan kamu semua. Dengan ini, kembalilah suaramu, wahai sang putera. Suara mereka telah kembali. Tunggu. Namun ingat, kejayaan ini bukanlah untuk selamanya. Jadi, janganlah khianati lagi. Kami berjanji perkara ini tidak akan berlaku. Ya, mereka juga berjanji. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Alam ini bukan milik kita, tetapi amanah bersama. Jika manusia berubah, maka hutan ini akan kembali hidup. Sejak peristiwa itu, hati yang penuh dengan kemarahan telah diganti dengan keikhlasan. Manusia dan penghuni hutan akhirnya berdamai, menyedari bahawa alam bukannya untuk dimiliki, tetapi untuk dipelihara. Maka terjalinlah sebuah janji untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam selamanya. Hijau hutan penyejuk mata, tempat makhluk hidup bersama. Jika amanah dijaga kita, bumi lestari selama-lamanya. Maka berakhirlah Alkisah kami. Sekian, terima kasih. Bye. Hai. Bye.